Korang tahu tak, ada satu kedai sushi yang baru buka dekat Setia Alam. Kedai sushi ni dia punya sushi satu pinggan punyalah murah. Lepas tu pula ada lebih daripada 60 jenis pilihan sushi yang menarik. Sini kan kau boleh pilih sushi ikut pinggan. Tiap pinggan dia harga berbeza. Warna kuning ni murah RM1.90 je. Oh, ini yang unagi okey. Yang hitam yang paling premium. Siapa sini peminat unagi? Abang itu suka kalau makan unagi ni. Ebi fry aburi chizu nigiri. Susah pakai chopstick ni, pakai tangan je lah. Sushi kalau banyak pilihan, lepas tu murah, memang rambang mata. Ini baru Mukadimah ni. Kita tengok macam mana tinggi dia boleh pergi. Kan sushi ni mestilah kena ada ni wasabi. Pairing dia mestilah green tea. Barulah best. Sushi kat sini ada bermacam jenis. Ni kena ambil favorite abang itu lah. Kau pergi kedai sushi Chuka Idako. Okay, sambung balik. Selain pada sushi dekat atas conveyor belt ni, kau boleh order yang ala carte. Macam ni, tempura, ada keledek, ada bendi, macam-macam campuran tempura lah. Tanggup betul. Ini satu lagi menu ala carte, nasi dengan salmon. Sedap lah ni. Kau tengok tu, banyak tak? Overall abang itu puas hati saya makan kat sini. Dia punya sushi mostly sedap. Lepas tu harga dia pun murah. Bagi peminat makanan sushi, kau boleh try makan kat sini, Kurohana Sushi.